Innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman. Hak kata faman syaa'a falyu'min. Orang beriman lah mana? Wa amilus salih, dan orang beramal salih tu. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami itu, kami tidak mensia-siakan, menyia-nyiakan balasan orang yang molek amalan dia. Orang buat amal soleh, semaya, puasa, kecek molek dengan orang beradab lemuk-lemuk, rendah diri, tidak nak pakai bakar, mau hidup kecek dengan orang, pikul tamneng, duk wasa, apa dia, gagah dengan tamneng, bitai 2, 3, 4 atas bahu, duk wasa kata benar lah tu lebih pada orang. Semua tu tak ada. Tu bukan orang berjuruh lah. Tak ada salah dia nak pakai bitai, tapi jangan berasa tak bitai tu lebih pada gudak. Lebih dari segi khijah lagi, lebih di insya Allah Ta'ala tak ada. Khijah mu, khijah. Bitai tu alamat khijah. Berhubung sangka demo. Sangka Allah tak ada berhubung bitai. Sangka naik demo boleh. Demo bitai sangka demo. Sangka doang kita lah. Kita sangka Allah Ta'ala. Nampak dah tu? Kita sangka Allah Ta'ala ni tak ada. Supaya belakang. Tapi iman, taqwa pada Allah Ta'ala. Taqwa pada Allah Ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala tak sia-sia. Ulaika lahum, mereka itu, bagi mereka itu, jannatu adnin, syurga tempat kediaman, tajri min tahtimul anhar, berlari di bawahnya anak-anak sungai. Allah, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, berlari di bawahnya sungai-sungai yang dipakai di dalamnya, dalam syurga tu akan gelar-gelar daripada emas. Allah, pakai gelar emas belaka sikit lagi ni. Siapa nak pakai gelar emas masuk syurga. Nah, gelar emas lah syurga ni. Orang jatuh pakai gelar. Dunia ni sebab dia nak tolong kita, nak sok kita tak saya pakai. Tapi duk jelak pakai oleh orang tak kenal Tuhan tu. Dengan tali tekak emas, dengan gelar emas, dengan apa emas. Gelar yang tak pakai, dia malu juga ke Tuhan dia boleh. Dia tekak je pakai susu-susu. Nah, tu dia. Orang Tina tak apa, orang Tina wui. Orang Tina pakai, tapi jangan melampaui, pakai wui sederhana pada-pada dengan dia. Tak ada siapa jadi sepomok yung tu tak? Tak. Jadi biasa-biasa pakai wui, jadi nampak kata halak ke biasa sahaja dah. Nah, tu dia. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا, dan mereka itu akan pakaian yang hijau-hijau, min sundusin, dari setera-setera laik, wa istabraqin, dan setera-setera kasar. Pakaian setera ni sampai hari ni tak ada lagi nak tindih pakaian setera. Tu hari jadi molek pakaian setera, pamai ni duk jadi jam sampai hari ni lagi. Boleh jadi tak ada dah satu pakaian lebih pada pamai ni. Nah, ni istabraqin, ni sundusin, sundus halu, istabraqin hak molek. Bukan daripada ibu. Mai dunia ni daripada ibu, mai di akhirat esok bukan daripada tahik menatan dak. Allah Taala nak win apa? Nyuak jadi tahik ya hak molek sekali ni. Auzubillah min tahik. Tahik laba, tahik ibu. Jadi pakaian yang molek, pakai megah dengan bagai tahik. Nah, akhirat esok tak ada tahik. Ya wak tak ada jadi tahik pakaian. Jadi wak pamai hak asah tu dah. Belah mana ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak biasa tengok dengan mata, tak biasa dengar dengan telinga, tak biasa telitah dengan hati. Bagai duduk dalam syurga ni. Kita tak tahu lah mana. Kalau pamai lah dunia ni, biasa duduk tengok dah. Bala tak biasa pakai pun. Jadi, orang jatuh pakai kain setera, pakai gelar emas, orang Tina pakai kain setera, pakai gelar emas. Pakai gagah murah ni, tak ada rasa nak pakai dah. Kita lah ni, nak rasa habis hawa dah pakai baju seperti kita ni pun. Esok ni tak ada harga pakai lah ni. Pakai yang radak belakang dah. Pakai tinggi benar. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah. Allah Ta'ala kuasa sangat. La ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Percaya pada Allah Ta'ala. Percayalah kepada Allah Ta'ala. Bima takut kata jadi cerita dongeng. Ayat Quran ni. Bukan cerita dak. Nah.
pakai jangok comel, pakai gelar, pakai bergapo serenak, tak ada berhenti-berhenti, tak ada duka cita, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dah puak ni esak ni, tak ada benda cemas, tak ada benda gapo. Muttaqiina fiha, pakai duk menyangai dalamnya dalam syurga tu. Alal araik, di atas kursi besar-besar hebat-hebat. Tak ada pakai lagi alal kursi, tak ada dah. Kursi dunia ya. Akhirat esok araik. Araik ni pasal menyana sedap kena ke lagu tu. Tu araik apa. Jangan umur kita kak, jangan nak ada lah. Kalau ada cadar-cadar kakak demo mari ya. Kita sendiri tak ada araik tu. Duk tak latar kita ni. Nah, tu atas kelebihan tinggi Allah Ta'ala. Semua tu bukan kata nak gapa dia nak jadi ke mana sangat, nak ayat atas Allah Ta'ala memelihara orang taat ke dia tu. Nak memelihara orang taat ke dia. Melihara ayat dimula jadi tu ada, suruh iblis pun sujud pada tu ada, malaikat sujud tu melihara dah tu. Turun mari wi pakaian, semua benda ni ada pakaian belaka. Semua manusia pakaian. Nah, semua manusia berpakaian. Tu orang paling melia. Nah, tu ada tu deraka ke Tuhan sikit. Mula-mula tu cabut habis pakaian ya. Cabut habis pakaian je. Malu tu ada. Lalu tu ambil daun kayu senyah, daun kayu mai pekuk. Tempat-tempat dia rasa malu. Di situlah Allah Ta'ala hatta libas baru pula. Pakaian baru. Libasut taqwa khairun. Pakaian takwa lebih baik. Pakaian takwa. Kita lah ni pakaian tutup orang tu panggil pakaian takwa lah. Orang yang berpakaian tu orang melia. Orang menerima kemuliaan Allah Ta'ala kepada anak dah.